Hari ini saya berada di Saujana Palma, Prima Saujana Kajang. Saya nak house tour sebuah unit semi-D 3 tingkat setengah, yang mana semi-D ini merupakan semi-D end-lot cul-de-sac. Yeah. Huh. Yo. Yeah. Stack spreadsheets, deals in the night. Got the vision paper skyscraper in sight. From the concrete jungle to suburbs wide. Dropping property gems, ride this money tide. Blueprints, blue jeans, hustle never lack. Transforming empty lots to cash stack. Master plans, foreclosures, worst nightmare. Ironic twist, property kingpin so rare. Sign contracts, ink on the dotted line. Flip the crib, now the block looking fine. Hustle hard, every brick incline. Property boss, redefine and prime. Skimming markets. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Aidilfitri. Hari ini merupakan hari raya yang ke-9. Kita berada di Kajang, Saujana, Prima Saujana Kajang. Kita nak house tour satu rumah semi-D ni. Dia agak unik jugalah. Saya nak bawa kepada anda semua hari ini. Yang mana semi-D ni merupakan unit end-lot cul-de-sac di Jalan Hujung. Jadi kat sini anda masuk daripada guard house terus sampai sini, sampai hujung, memang rumah anda je kat sini. Tak payah risau, tak ada orang lain nak datang dah. Mungkin kalau datang pun dia terlajak nak U-turn ke kat sini lah. So rumah ni, saiz tanah dia 6,000 square feet, manakala build up dia 5,300 square feet. Rumah ni mungkin tak sesuai dengan semua orang, tapi saya nampak rumah ni dia sesuai jika anda mencari rumah yang luas, rumah yang ada halaman dan keunikan dia tersendiri. Rumah ni jangan ada yang condemn pasal ID lah, sebab ID untuk rumah ni kejap lagi saya akan cerita. Dia mungkin agak bersepah sedikit dari segi ID dia, sebab owner tak hire ID yang buat satu rumah. Owner buat sikit-sikit. So rumah ni, jom kita masuk dalam dulu. Jadi ni pagar utama dia. Sebab dia end-lot macam ni, mungkin nanti takut orang confuse lah saya masuk ke tepi. So pagar utama di sini, kita nak gunakan pagar kecil ni. Sebab tanah dia, biasa semi-D sampai sini je. Ni dia ada lebih kat depan ni sikit. That's why dia 6,000 square feet. Okay. So daripada parking dan rumah di sebelah sini, kita ada satu halaman dekat sini. Lebih kurang kat sini 30 kaki. Dia punya panjang ni, daripada depan 30 kaki. Lebar dia pun dalam 30 ke 35 kaki. Jadi, dari segi parking, kalau anda merupakan orang yang mungkin banyak kereta, ataupun mungkin anda ada anak juga yang ada kereta ke apa, kalau saya akan pecahkan sini, saya akan buat parking. Maksudnya kalau anda masuk Bersang Street tu, terus buka pagar yang kedua kat sini, jadi parking. Kat sini dia boleh muat 2 ke 3 kereta lagi lah. Kalau back to back sebenarnya boleh muat lagi lah. So kalau sini 2 kereta, belakang ni 2 kereta. So 4 kereta boleh muat kat sini. Dekat sini, belah depan dia, parking asal dia hanya boleh memuatkan 2 kereta sahaja. Kalau nak selesa lah. Kalau nak subat 3 kereta sebenarnya boleh, tapi agak sempit lah. So prefer dia untuk 2 kereta sahaja kat sini. And then kalau ada lebih kereta, maybe parking kat luar macam tu, ataupun buat pecah pagar macam tu lah kalau nak proper, buat satu posh kat sana. Jadi dekat sini, rumah dia kalau anda nampak, owner dah banyak pecah tukar tu tukar ni. Jadi ni rumah dia sampai sini sahaja. Dan ruang yang anda nampak kat sini adalah ruang yang owner dah extend. Agak nice juga Kejap kita akan tunjuk. Saya suka juga area ni sebab rumah ni dia macam, dia agak welcoming orang datang Macam saya mara, kawan-kawan. Kalau anda bisnes, sesuai untuk rumah ni juga. Sebab mungkin anda boleh bawa kawan-kawan ke bisnes untuk duduk kat rumah. Ataupun mungkin anda insurans ke, property agent ke nak beli. Sesuai kalau anda adalah seorang team leader yang anak buah nak datang, memang best. Sebab dia agak welcoming kat rumah ni. Dan cerita pasal rumah ni, sebelum kita start house tour, owner beli rumah ni dah 15 tahun sebenarnya. 2010 and then 2012 siap. So dalam 13 tahun rumah dia siap. Cumanya owner tak duduk. Dulu owner beli, owner asalnya nak jual terus, nak flip asalnya plan. And then tak jadi. Lepas tu owner biar kosong agak lama So owner start buat renovate
sikit-sikit 2019 macam tu, and then PKP. So PKP, nak jadi cerita, owner lepas PKP tu owner pindah ke Sarawak untuk kerja sikit. Owner pun dah pencen sekarang ni. So rumah ni owner buat sikit-sikit. That's why anda nampak nanti kejap ada tu, kejap ni, sebab owner dah banyak rumah pindahkan dah. So kejap daripada sana bawa masuk sini, dia macam tu lah. Jadi dia agak, mungkin orang yang pecinta ID akan marah, apa benda ni, dia macam tu lah. Tapi bagi saya, konsep of the house overall is okay. Cuma ID kalau anda tak suka, mungkin perlu rubah ID dia je lah. Jom kita masuk dalam. So rumah ni sebenarnya diduduki owner baru dalam setahun dua macam tu lah. And then sebab apa owner nak jual? Sebab owner dah pindah ke Melaka sekarang ni. Jadi rumah ni tak ada orang nak jaga. Owner datang kadang-kadang aja. That's why rumah ni mungkin akan ada berabuk sikit, bersepah sikit macam tu lah. Dan saya bagi tahu awal, rumah ni kalau anda nampak sekejap lagi ada wallpaper terkopak ke apa, benda-benda situ je problem dia. Dari segi major problem lain tak ada. Okay, jom kita masuk, jemput. Sebab kita sekarang ni berhari raya jadi dekat sini owner buat satu outdoor dining area. Sebab dulu asalnya sini sampai belakang ni di halaman tau. Dan rumah ni dia slope. Dia turun ke bawah sana. Kejap lagi kita akan tunjuk daripada bawah. Anda akan nampak lah macam mana rupa dia. So owner asalnya dia buat satu pergola kat sini. Dan sekeliling dia ni, boleh tunjuk sini, ada kolam ikan. So sekeliling ada kolam ikan. Bentuk L ni, U lah, U. Lepas tu, bila pergola, dia kan open jadi habuk, and then hujan tempias ni semua, jadi tak sesuai lah untuk kita nak melepak. Jadi owner dia perlukan space, disebabkan owner dah berusia, faktor usia. Kejap lagi kita cerita juga kalau anda ada orang yang berumur sesuai juga untuk rumah ni. Sebab owner dia dah ubah balik untuk floor ni semua benda ada. Dekat sini jadi dapur dia. That's why owner tutup je, tutup. And then dekat sini ada folding door, and then sini outdoor dia. That's why dekat sini agak nice untuk anda nak melepak ataupun nak bersantai kat sini lah, area sini. Okay, jom saya tunjuk sikit. Disebabkan rumah ni dia split level, jadi daripada sini kita ada satu laluan untuk turun ke bawah. Okay, jom kita pergi. Okay, ni ke dalam terbalik tadi. Sini kita boleh turun ke bawah. Tangga dekat sini ada satu. Boleh turun ke bawah. Sebab rumah ni, kita kira sama-sama sebab apa saya cakap 3 tingkat setengah tadi. Okay, sekarang ni ground floor. Jadi ini kita panggil satu tingkat lah. Satu tingkat, 2 tingkat. Atas tu ada setengah je. Atas sekali kejap lagi saya akan bawa lah. Dan bawah ni ada satu tingkat lagi. Jadi di split macam tu lah. Di split tengah-tengah, masuk tengah, turun satu, naik satu. And then ada setengah lagi atas. So 3 tingkat setengah. Mungkin untuk orang yang berusia, duduk floor ni je lah macam owner ni buat sekarang ni. Anak-anak boleh duduk atas. Ataupun bawah, dia more kepada ruangan nak santai ke semua lah. Dekat sini, owner buat satu gazebo yang bertutup 2 tingkat macam ni. Sekejap saya tunjuk jom. Seram juga lalu. Okay. Dan currently owner buat surau. Boleh tunjuk sekali lalu je lah sebab berhabuk sikit. Ada barang sikit dalam tu. Jadi kat sini ada surau outdoor lah. Untuk tetamu datang nak lepak, berborak kat bawah ni. And then naik atas ni, boleh solat kat sini lah. Okay. Jom kita masuk dalam. So inilah pintu utama daripada luar tadi. Kita nak start shoot daripada dalam sebab owner tak buka pun belah sini sebenarnya. Owner buka belah sana. So kita masuk belah sana kat tadi. Cuma saya akan start daripada depan supaya anda semua faham layout rumah. Sebab apa saya mention dia agak unik. Walaupun dia complicated sebenarnya sebab dah ada banyak extend. Tapi dia agak nice untuk orang yang sukakan privacy dan orang yang suka jemput tetamu datang. Sebab bila tamu duduk sana, kita duduk sini, boleh pisahkan lah. Tak adalah semua dalam satu tempat. Sebab rumah ni agak besar. Jadi, ruang sini sebenarnya, ini pun owner dah tukar alih. Sebab pintu asal dia masuk sini. Jadi, bila masuk tu, dia ada satu space untuk ruang rak kasut semua. And then pintu di sini. Jadi, owner just alihkan, tutup sini. Supaya ruang tamu ni rasa lagi luas lah. Dan dekat sini, dia punya ruang tamu.
So kalau kita masuk dari sana, terus kita ada satu ruang tamu dekat sini. Dan dekat sini saya mention wallpaper kat sini pun dah kena tukar nanti. Sebab benda ni just small matter je lah. Wallpaper, and then a few thing kecil-kecil je, macam lampu yang dah terbakar ke, benda macam tu je. Dia tak ada major issue sangat. Okay, untuk rumah ni, bila kita masuk sini, space dia luas sampai sini ya. Sebab owner dah pecahkan sebenarnya. Sebab asalnya dining kat sini, ini dapur kat situ. So owner tutup, and then owner buat satu pintu kat sini. Sini sebenarnya ada satu guest room, kecil je. Tapi owner dah pecahkan, dah extend, buat satu master bedroom. Sebab owner, yelah saya mention tadi, owner dah agak berusia lah sebab nak turun naik tangga agak penat So owner hanya main floor ni saja. Bilik tidur sini, dapur sini. So everything on this floor saja. Tak perlu turun naik dah. Cumanya sekarang ni ada owner kat dalam. Saya akan shoot kemudian nanti. Kat sini ada satu hidden door ni. Kita akan masuk nantilah. So saya nak tunjuk dulu kawasan luar ni. Yang mana space sini asalnya pun sampai sini saja. And then ini pun adalah ruang yang owner dah extend. Sini owner dah extend satu space. Dan dekat sini laluan untuk kita pergi ke depan tadi tu. Ini yang saya mention daripada depan tadi. Yang daripada luar kita masuk tadi tu. Asalnya kat sini adalah pergola owner buat outdoor. Cuma owner dah tutup, dia jadi indoor lah kat sini. So ruang sini owner dah malas nak turun. Dapur dah kat bawah sekarang ni. So dekat sini owner buat satu lagi dapur. Dan dekat sini ada space untuk leisure, untuk anda santai kat sini. And then sini anda boleh terus keluar ke ruangan luar tadi. That's why kalau ada tetamu memang best. Sebab tamu datang terus tak masuk rumah pun. Masuk pagar terus duduk kat sini. Jadi dekat rumah ni kita ada beberapa entrance lah jadinya. Ini pintu kedua, pintu utama yang depan tadi tu. Ini pintu kedua. Jadi kat sekeliling ini kolam ikan. So untuk hati-hati takut mengundur jatuh dalam air. Agak kena hati-hati sikit kalau ada anak kecil, mungkin anda kena buat something lah untuk kolam ikan ni. Sebab ialah takut budak-budak main masuk terjun, terjatuh ke apa. Untuk orang dewasa pun ada yang dah terjatuh kat sini. Jadi kena hati-hati sikit lah untuk ruang ni. Dan dekat sini space bawah pun agak nice lah. Rumah ni dia macam ni bila kita buat tiga tingkat setengah tu, kita andakan 4 tingkat lah, senang So sekarang ni kita berada di level ground floor. Bawah sekali yang ni dia more kepada entertainment lah. Asalnya dapur tapi owner dah tukar, jadi kita bawa memang nice. And then sini ruangan owner, satu ada bilik situ. And then atas satu kita ada bilik saja, ada 3 bilik. And then atas sekali dia ada entertainment room. Kejap lagi kita akan bawa. Memang nice lah. Jadi dekat sini rumah ni ibarat anda guna 2 tingkat saja. Tingkat bawah dengan atas sekali kita pakai sekiranya ada tetamu. Okay, jap. Sebelum turun bawah, kita dah boleh masuk bilik ni. Jom, let's go. Okay, dekat bilik ni, owner buat satu hidden door ni supaya tak nampak sangat lah. Jadi kalau kita tutup tu, kita tutup Jadi dekat luar nampak feeling macam ruang sampai sini je lah sepatutnya. Tapi kat sini ada satu powder room. Powder room dia siap dengan shower juga Jadi kalau tamu datang nak membuang kat sini lah. Nak saling pampers anak ke apa, sini lah cerita dia. Okay. Ini asalnya guest room, kecil je asalnya. Sini je ruang dia. Then owner extend ke sini. Jadi bilik ni, kalau saya cakap dia, owner menggunakan security door sini kalau insyaAllah selamat tak ada apa-apa isu lah. Rumah setakat ni orang dalam ni duduk pun tak ada kes lagi lah. Jadi dekat sini, owner extend. Ruang dia tak besar sangat tapi sudah memadai sebenarnya untuk anda kira sebagai master bedroom. Sebab banyak je rumah-rumah luar sana yang master bedroom dia tak besar pun. Tapi bagi saya ruang dia dah memadai kat sini. Dan yang menariknya kat sini. Jom. Sebelah kiri Okay, tengok tandas dia ni. Okay, owner buat dia punya wardrobe dalam satu bilik dengan bilik air ni. Tapi still acceptable sebab ruangan mandi sana. Okay. So cerita dia, kalau kita nampak dari luar balik tadi, ni tangga naik ke atas. Dekat sini sebenarnya dapur, pintu sini. Masuk ke ruangan dapur full kat sini. Tapi owner tutup. And then owner jadikan bilik, jadi owner buat bilik air kat sini. So dekat sini owner buat wardrobe full kat sini. And then kat sini jadi tandas dia. Kat sini pun ada jacuzzi. Kalau ada orang yang minat berendam lah. Kat sini. And then yang berkaca sliding ni. Ni tandas. Dan sebelah sini
bilik air dia, ruangan shower. So kat sini tak adalah basah nak keluar. Jadi kalau anda nak mandi-mandi kat sini, lap kaki, and then owner pun jarang pakai, that's why letak barang dalam ni. Then terus boleh nak pakai baju semua. Okay, jom turun bawah. Jap, kalau anda ada nak jual rumah ataupun segala yang berkait dengan properti, boleh hubungi saya. Thank you. Okay, kita teruskan house tour kita untuk ruangan bawah yang saya mention tadi tu. Okay, dekat ruang ni, kalau boleh nampak betapa cozy-nya owner buat, memang best lah. Dia, itu yang saya mention tu. Kalau tetamu, best lah. Tamu datang ikut luar tu boleh, ikut dalam pun boleh. So, kat ruangan bawah ni, dia ada satu ruangan TV ataupun ruang tamu dekat sini. Ataupun dekat sini pun ada dining dengan dapur. So, dekat sini, kalau tamu datang, memang best lah. Memang heaven lah tamu. Sebab kat sini, kita ada ruangan outdoor juga dekat belakang tu. So, ruangan sini sangat-sangat sesuai untuk ruangan privacy yang anda boleh enjoy lah. Nak karaoke kat sini boleh, nak layan movie boleh kat sini. Memang sini, ruangan sini memang sangat-sangat best. Jom kita tengok dapur dia dulu sebelum kita keluar. So dekat sini dia punya dry kitchen dah complete set, everything ada. Dan kalau anda concern pasal barang-barang, perabot ke apa, owner cakap harga yang dia nak offer nanti tu dia negotiable. Kalau anda nak, owner boleh consider bagi. Kalau anda tak nak, owner boleh kosongkan. So perabot ni kita anggap dia partially furnished lah. Mana yang nak boleh bagi tahu, mana yang tak nak kita kosongkan. So dekat sini dry kitchen dia lengkap. Dekat sini ada tingkap sikit, boleh buka. Dan sini pun ada sliding door untuk keluar sini. Dan halaman kat sana tu, wet kitchen dia sini. Okay, ini wet kitchen dia. Semua dah lengkap rumah ni, jangan risau. Stove ni pun masih function lagi. Stainless steel ni yang ada lengkap dengan oven sekali. Ada hood kat atas ni. So kat sini complete. Dia ada satu tandas untuk tamu kat luar ni. Maafkan saya, ini dia punya pantry kat tandas. Ini untuk simpan barang berkaitan dengan dapur lah. Dan kat sini dia ada satu maids room. Maids room dia memanjang. Tunjuk maids room dia. Dia memanjang dari sana sampai sini. Dan tandas dia impress jugalah. Tandas untuk maids room agak mewah juga. Biasa tandas maids room juga kecil je. Ini so maids room dia belah bawah dekat dengan dapur. Normal lah dekat dengan dapur. Okay, jom kita pergi ke ruangan luar jap. Sini tengok ruang ni paling dalam rumah ni sebenarnya, kalau ruang yang paling tak serabut, paling cozy, best duduk, memang ruangan ni lah, paling bawah ni. Dekat sini complete semua ada, sofa semua ada. Dekat sini sliding door dia ke gazebo yang saya mention tadi tu. Tu boleh santai kat sini, dan surau kat atas. So ni tangga daripada luar tadi. Kalau tamu datang terus nak bawah, contohnya anda cakap, okay, datang rumah aku, terus ke bawah je. So, masuk belakang ni, turun bawah. Kat sini, luar tu pada store satu. Dan rumah ni, dia end lot. Belakang dia ni, kira ini, kalau pagar dalam taman tu, kira rumah dia ujung kat sini lah. Kira sekeliling ni jalan lah. So, dia agak, kalau kita kat luar, dengar bunyi sikit lah, bunyi kereta lalu-lalang tapi bila duduk dalam rumah, memang tak dengar apa-apa. Memang tak rasa pun rumah anda ujung. Dan kat sini, that's why owner tanam pokok tinggi sikit untuk privacy rumah dia lah. Tak adalah daripada luar terus nampak dia duduk lepak kat luar ni. Jadi owner tanam pokok mangga dan pokok buluh kat situ lah. Dan tanah dia sloping daripada atas tu, sini satu step dan situ satu step lagi. Dia ada 3 step Tapi owner tak pakai pun ruangan belakang ni. Sebab dah luas pun dah owner pakai. Tapi owner buat satu deck dekat sini. Concrete deck lah, bukan deck kayu. Jadi dekat sini anda dapat satu space lah. Kalau tak, anda kena turun dekat sini lah. Tak nice lah. Sebab dia punya sloping tu memang ngam-ngam kat sini. Terus turun bawah ni. Jadi owner buat satu deck. So anda dapat pakailah space ini. Dan belakang ni pun owner ada bela kucing lah. That's why owner buat satu deck dekat sini lah. Dan pokok-pokok ni pun, pokok buluh ni pun memang nak menghalang daripada bunyi dan pemandangan lah. Takut orang direct nampak rumah kita. Tak best jugalah. That's why owner tanam pokok-pokok ni. So dekat situlah, yang ni kita dah tunjuk pun daripada atas tadi. Surau dia ni. Overall, macam mana? Anda suka tak? Kalau saya suka sebab
First slope, saya agak suka rumah yang slope-slope ni sebab kita boleh buat macam-macam. Macam owner ni lah, tambah tu tambah ni tambah ni cumanya kekurangan dia mungkin anda tak suka dengan apa yang owner buat, itu je lah. Dari segi ID tu, tolong jangan kecam, tolong. Sebab ada bagus juga. Sebab kalau anda tengok kat sini, owner buat satu kelainan sikit. Dia cozy dengan nampak macam ala-ala modern sikit lah owner buat kat sini. Jadi mood dia berbeza setiap floor. Kalau anda turun sini, anda dapat macam ni. Kalau anda duduk atas, anda dapat macam, yelah, owner dicampur-campur. Macam kat luar ni pun ada usul-usul kampung. Ni modern. Kat atas dia usul lain. Jadi banyak idea yang owner buat lah. So kalau anda orang yang penciptakan ID sekian-sekian, tolong jangan kecam lah. Okey, jom kita naik atas. Okey, kita dah cover ground floor dengan lower ground floor tadi. So kita sekarang ni berada di tingkat 1. Yang mana tingkat 1 ni ada 3 bilik dan ada 1 ruangan family. Plus dekat sini asalnya adalah balcony. Tapi owner tutup balcony ni dengan dinding dan gelas. Dan jadikan ia sebagai library area ataupun study area dekat sini. Dan saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada subscriber yang support saya daripada kosong. Saya tak ada siapa-siapa follower pun. Sehingga kini kita dah mencapai 10,000 subscriber. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so saya nak dan rumah ni sebenarnya adalah rumah pertama kita tua selepas raya. Selepas puasa, selepas raya lah. Maksudnya dalam tempoh raya lagi dah. Lepas kita cuti raya itu, ini adalah rumah pertama yang kita tua. So, pastikan anda tonton sikit lagi, nak habis dah ni. Sebab kita ada floor ni dengan floor atas sahaja. Okey, dekat floor ni, bilik ni asalnya adalah master bedroom. Jom. Ini master bedroom asal untuk rumah ni. Saiz dia tak besar sangat tapi sudah memadai. Dan owner menggunakan security door. So, ni space dia. Dari ujung tu sampai sini. Dan dia ada sikit lekuk kat sini. Ni kat sini bolehlah letak wardrobe pun boleh kat sini. Kalau tak cukup wardrobe. Sebab ruangan wardrobe dia dekat dalam ni. Jadi owner menggunakan sliding ni untuk tutup ruangan wardrobe dengan tandas dia. So, dekat sini ada satu wardrobe area dan tandas dia. Okay, so rumah ni currently dia ada 2 master bedroom lah. Master bedroom asal kat sini dan master bedroom yang owner dah buat kat bawah tu untuk memudahkan sebenarnya. Sebab kalau owner daripada masuk rumah, terus semua floor kat bawah tu je. Bilik tidur di situ, ruang tamunya situ, ruangan makan dekat situ, everything kat situ sahaja. Senang. Dan owner menggunakan security door sebab plan asalnya dulu dia belum ada kes pun pecah rumah. Cumanya owner untuk berjaga-jaga lah. That's why ditukarkan ke security door. Sedap maknanya kalau anda berada dalam bilik tu, ada kunci, if let's say nak terjadi kena rompak ke apa, at least anda selamat dalam bilik tu. Orang lupa apa-apa kat luar pun anda still boleh selamat dalam tu lah, insyaAllah. Mudah-mudahan. Dan ni bilik kedua pun owner menggunakan security door juga. Security door. Susah nak sebut Okay, sini. Dan ni bilik kedua. Untuk atas ni, dia ada bilik air dia yang berasingan dengan sebelah lah. Dia tak kongsi bilik air. Dan ni bilik ketiga. Rumah ni merupakan freehold. Saya lupa nak mention daripada awal tadi. Freehold, gated guarded. Individual title. Nak extend, nak buat apa, suka hati. Dan security fee dia hanyalah RM200 sahaja sebulan. Murah untuk rumah sebesar ni. So inilah bilik ketiga. Bilik ni kecil sikit lah compare bilik sebelah tu. Tapi dia ada tandas yang berasingan lah. Okey, jom kita sekali jalan je. Naik atas. Bagi. Kita naik ke tingkat atas. Atas ni dia half sahaja. Dia bukanlah satu tingkat, dia hanyalah setengah sahaja. Sebab ruangan atas ni kecil je. Tapi dia tak kecil sangat pun sebab owner dah extend. Kalau ikut ruang asal tu kecil lah. Dekat atas ni sesuai nak jadi bilik ataupun nak buat entertainment area macam ni. Dekat atas ni owner ada letakkan satu meja pool dekat sini. Jadi dia sesuai jadi bilik juga sebab rumah ni, bilik ni dia ada bilik tandas dia sendiri. Dekat ruang situ bolehlah buat wardrobe. Dekat atas ni boleh nak buat kalau sebagai ni macam mana ni. Rumah ni senang Nak tengok puasa ke, nak tengok raya, tengok anak bulan kat sini
Saya pun tak kerti nak pakai dia. Tapi ni owner sajalah buat atas ni ruangan untuk dia buat gym, main pool, main pingpong kat situ. So bilik atas ni hanya ada space ni sahaja, sesuai jadi bilik juga ataupun nak jadikan ruangan macam ni. Okey, sekian sahaja untuk house tour kita kali ini, yang mana rumah ni merupakan rumah semi-D 3 tingkat setengah yang berharga 1.9 juta negotiable, yang mana kalau anda beli tu anda boleh dapatkan dengan barang-barang sekali pun, sebab owner dia tak kisah, sebab owner dah memang pindah ke Melaka dah pun, dah beli rumah kat sana, dan owner memang downsizing lah, dia pindah ke kondo yang senang untuk di manage lah, sebab anak-anak pun dah besar, dah ada family sendiri, ada yang belajar kat luar apa semua. Jadi rumah ni dah tak ada orang nak jaga, that's why owner nak jual. Owner pernah nak jual pun dia sebelum-sebelum ni, tapi dengan harga yang agak tinggi. Masa tu tak serius nak jual lagi sebab masih on off. Tapi sekarang ni owner dah memang pindah kat Melaka, dah buka cafe kat sana pun, jadi owner nak settle down dekat sana lah. That's why rumah ni owner nak let go dengan cepat. 1.9 juta tu negotiable, boleh nego, anda boleh datang view dulu lah, tengok macam mana. Kalau anda minat dengan rumah macam ni, kalau saya suka rumah ni sebab dia agak mesra untuk orang luar datang. Dia sesuai untuk orang yang memang macam tu lah kot, orang bisnes sangat sesuai lah. Sebab kalau anda nak meeting ke, nak ajak makan-makan kat rumah ke, memang sangat sesuai rumah ni. Dan rumah ni merupakan berstatus freehold. Tanah dia freehold, gated and guarded, individual title. Security fee dia murah saja, RM200 saja sebulan. Dan rumah ni merupakan endlot cul-de-sac. Anda ada peluang untuk besarkan lagi ruangan parking anda kat depan tu tadi. So sekian tu sahaja daripada saya. Sekiranya anda berminat, seperti biasa, kontak saya, boleh save, boleh call, boleh WhatsApp. Dan terima kasih sekali lagi kerana anda merupakan penonton-penonton yang awesome, yang melengkapkan 10,000 jumlah subscriber saya tu. Terima kasih banyak-banyak, saya amat hargai. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.